Salam sejahtera. Semalam saya tonton video ni, memang agak saya marah tuan-tuan. Pasal kita tahu memang kita ni memang adanya sikap penyabar kalau kita menunggu pesanan kita. Tapi bila kita tahu benda ni, saya pun agak saya kecewa benda ni. Disebabkan kau tahu kan apa yang berlaku semalam. Barista tengah buat air, tiba-tiba pelanggan ni daripada tak tahulah, daripada main lane tak tahulah. Main lane je yang dia sendiri pun tak boleh bercakap bahasa Inggeris. Lepas tu dia buat kelakuan agak kurang ajar di depan barista tu, kakak barista tu. Aku beri pandangan pada diri aku lah. Engkau datang tempat aku, jagalah adab. Datang kat dalam negara Malaysia, tolonglah jaga adab. Aku rasa kalau kau tanya aku, siapa yang tahu negara mana yang paling beradab sekali yang datang kat dalam Malaysia, aku jawab satu jawapan je, orang Jepun. Kenapa? Orang Jepun, mana kita ada pernah dengar cerita tau. Pernah dengar cerita yang mereka melakukan biadab kat tempat orang. Mereka ada adab dia sendiri kalau mereka datang kat tempat orang. Kalau kita nak suruh jaga adab kat mereka, sepatutnya mereka datang kat sini jaga adab. Ini tidak. Bila kau buat macam tu, memang aku rasa marah lah dengan perbuatan tu tersebut. Tapi sekarang ni Zeus Kopi telah keluarkan statement masih dalam siasatan. Saya berharap pihak polis dan pihak Zeus Kopi itu berikan kerjasama lah untuk siasat benda ni supaya sister ataupun kakak barista tu jangan dikenakan buang kerja lah. Sebab dia tak bersalah tau benda tu. Sebab engkau tahu kan, pelanggan kalau dia tak sabar, kau suruh dia pergi buat air kat rumah dia sendiri ataupun dekat hotel tu sendiri. Kau tak payah nak tunggu lama. Dia tu ada customer lain nak buat. Lepas tu kau tak sabar, lepas tu kau datang 4 orang nak buat perangai. Itu dah sebab orang-orang Malaysia dah muak dah dengan perangai-perangai orang mainland tu tak silap kita. Sebab apa? Orang kita ini, orang Cina ke orang India, kalau asal orang Malaysia, mesti dia takkan lakukan begitu. Ini kau datang daripada negara kau yang besar tu, tapi kau tak ada adab. Kau malulah dengan Jepun walaupun kecil daripada mainland tu. Aku cakap terus terang, orang Jepun tu lagi ada adab kalau datang 4 orang. So tak payahlah kita nak bangga sangat dengan orang yang tak sedar diri tu. Sebab kau datang tempat aku pun, kalau macam tu tak payahlah datang lain kali. Kau datang sini buat semak aja. Tu tak aku cakap. Oleh sebab itu, terima kasih yang menonton video tak siapa ni. Cuma siapa yang berkelakuan begitu, harap diadukan pada pihak polis untuk siasatan lanjut. Terima kasih.